Kenapa orang yang faham keuangan tak simpan duit banyak dalam akaun bank, tapi mereka simpan emas? Kita biasa fikir lagi banyak duit, lagi selamat. Tapi realitinya, duit kita sebenarnya makin susut nilai. Harga barang naik, kos sara hidup naik, tapi nilai duit kita semakin kecil. Sebab tu hari ni, RM100 tak sama macam RM100 yang dulu. Emas pula berbeza. Emas ni bukan sekadar ada barang kemas ataupun gold bar dan dinar, tapi dia adalah aset yang sebenar. Nilai emas tahan lebih lama walaupun ekonomi sudah berubah. Tak terkesan dengan inflasi. Dari dulu sampai sekarang, tetap ada nilai. Dan yang paling penting, emas ni tak boleh dicipta sesuka hati macam duit. Sebab itulah ramai yang mula menabung dalam bentuk emas. Dengan kemudahan yang kita ada sekarang, kita boleh mula menabung emas serendah 1 gram ataupun mengikut kemampuan kita. Dan emas ni boleh dijual balik semula bila masa sahaja. Pajak kalau perlukan duit, simpan sebagai backup kewangan. Saya Nadrah dan saya bantu orang biasa mula simpan emas walaupun dengan bajet yang kecil. Kalau anda rasa selama ni simpan duit je tak cukup, mungkin dah tiba masanya untuk kita mula simpan nilai. Saya akan tunjukkan cara bermula dalam video yang seterusnya.